sekarang dekat Tanjung Point Resident Penang. Sempena hari jadi Alia yang bulan lepas. Sebab daddy dia busy kerja, jadi lambat sebulan. Sebulan ke? Seminggu 2 minggu lah macam tu. Celebrate birthday dia pantai. Dia nak pergi, dia yang request nak pergi pantai. Kali ni kita tak tidur tempat biasa. Saja je nak try Tanjung Resident, tengok okey tak. Kalau okey boleh datang lagi. Okay, jom kita tengok bilik. Lepas tu kita pergi pantai. Dah pukul 6 lah. Alia dah tunggu pantai. Jom. Dah masuk bilik Tanjung Point Resident. View cantik lah. Tapi tak ada balcony. Oi, tidak bila biasa tidur dekat tempat ada balcony kan. Tiba-tiba macam ni. Tengok. Nampak orang mandi kat bawah. Alia best? Best. Best. Dia kata best okey lah. Apa? Apa kata-kata sepatah dua kata daripada Encik Jazlan? Nak tukar bilik kau dah pindah bayar kan. So, kau teruskan je lah yang bazir. Tak ada view. Balcony tak ada. Nak mandi? Best tak Alia? Best. Macam ni best? Okay, lompat sekali cepat. Nak mandi pantai tak? Cepat lompat cepat. Mandi pantai cepat. Dah jom. Okey. Cepat. Untuk kali ni budak 3 tahun ni dia lebih berani. Dia dah berani ya. Mandi dah pandai terapung. Alia dah berani terapung tadi, macam ni berenang. Dia tengok. Dia berani main air. Sebelum ni dia tak takut. Ni dia sendiri yang nak pergi. Alia dah berani, 3 tahun dah berani. Padahal pasir itu banyak apa? Banyak ni sakit kaki. Tapi dia steady. Apa yang Mami? Cakap, tanya Mami best. Cakap. Mami best. Cantiknya sunset. Cantiknya sunset. Tengok Alia. Dia dah tak peduli orang sekeliling dia. Alia, kau ada di? Alia, tengok Daddy. Sekarang kita dekat Amazon Coffee, tempat yang mesti pergi kalau ke Penang. Nak apa? Muffin banyak. Mami punya. Ayah punya. Ya, Alia punya. Kakak buatkan What is this guys? Wow. Ikut aja. Dia beli tumbler guys. Minta paper bag. Nak Chaurasta punya. Sibuk dah. Ni Amazon. Made in Thailand. Stiker tampal. Wow. Plastik guys.
Alia punya ni muffin. Dia kena cakap nak balik pantai esok baru dimakan. Tengok tu. Amazon terbaik. Nak balik nanti kita singgah lagi. Tapau. Sedap dalam tumbler. So macam biasa sampai Penang kita pergi ke Suk Amit. Kita layan torpedo guys. Torpedo Alia, lihat torpedo Alia. Mami nak makan nasi goreng dia. Lagi okey. Kenyang. Sebab Mami tak makan kari. Baru street food katanya. Alia makan nasi kosong, kita ada kicap. Nyam. Oh, okay, look. Wih, kenapa mainan Mami malam ni? Okay, dulu. Good. Wish. Line friend. Gini kita lah. Selamat pagi. Okay, hari ni kita nak pergi breakfast hari kedua dekat Transfer Road Peti Canai Goyang. Apa? Goyang. Pagi ni cuaca hujan. Sejuk. Kampus asmara gitu. Sigma boys. Yang torpedo semalam. Okay, sekarang kita berada di Canai Transfer Road. Hari ni Mami punya pilihan. Kita makan roti canai dengan ayam. Tak faham lah ni ayam apa, tak tahu dia dulu. Bukan kari rasanya, ayam sambal cair. Kambing ke ayam? Nah, lalu potong kuah ating. Okey, malam kedua Sabtu. Tadi siang petang dah puas mandi pulang. Alia pun dah tidur awal. So, malam ni Daddy dengan Mami makan seafood. Sekarang dengan hujan, Alia shock tidur. Tengok tu, tunjuk Alia tidur tu. Tunjuk Alia tidur. Sedaging. Cakap dengan rasa Thailand. Telur. Balik tidur. Okay, hari tu kita pergi Park Meet. Kita makan bertemakan lagu-lagu macam ni kan. Malam ni kita makan bertemakan lagu-lagu lama. Okay, hari ni hari ketiga. Kita orang nak mandi pantai dulu sebelum check out.
Dalam sikit, dalam sikit. Aku ni dah nak kena jaga ni. Ha. Nantilah lepas. Wah, mandi. Okey, ombak sampai. 1, 2, 3. Cepat lagi. Wah, santai. Cepat ombak. Okay, kita cakap happy birthday Alia tau, Mami. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday Alia. 3 tahun. Cakap apa kat Mami? Okey, ayah. Thank you, Mami. Ya, thank you, Mami. Itu ayah. Thank you, Daddy. Ya, thank you, Mami. Itu ayah. Okay, tengok belakang nak hujan dah. Ombak tengah bergelora ni. Wow. Bergelora hati ini saat bertemu. Lupalah. Okay. Dulu masa Alia baby, Alia kan? Alia di situ tau. Tu masa baby ni kena ganggu. Sekarang Alia dah 3 tahun, dah pandai main air sendiri, berenang sendiri. Cuba lepaskan dia, Mami. 1, 2, 3. Pergi home, hujan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye lah. Bye. Tengoklah Didi. Cakap apa Penang?